anda baru saja dapat keuntungan besar daripada pelaburan. Akaun anda kini paparkan angka yang lebih tinggi daripada biasa. Rasa puas? Mungkin. Tapi sekarang timbul satu dilema, apa yang anda patut buat dengan keuntungan ni? Adakah anda nak gunakannya untuk self-reward, beli telefon baru, bercuti ke luar negara ataupun nikmati makan malam mewah? Atau anda fikir lebih baik reinvest semua keuntungan ni untuk gandakan lebih duit anda? Sekarang fikirkan sejenak mana satu pilihan yang benar-benar dapat pastikan keuntungan anda berkekalan. Ramai pelabur buat kesilapan besar, mereka terlalu yakin yang pelaburan seterusnya akan berikan pulangan yang lebih besar. Jadi mereka terus reinvest kali ini dengan modal yang lebih besar. Tapi pasaran tak pernah statik. Ada turun dan naik. Dan bila pelaburan mereka alami kejatuhan, bukan saja keuntungan lesap, malah modal asal pun boleh habis dalam sekelip mata. Bayangkan daripada untung besar kepada total loss. Semuanya kerana satu keputusan tidak selamatkan keuntungan mereka terlebih dahulu. Strategi yang lebih bijak, bekukan keuntungan dalam emas. Inilah sebabnya mengapa saya sering tekankan kepada para pelabur dan usahawan, jangan biarkan keuntungan anda terapung, bekukannya dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab emas bukan sekadar simpanan, ia merupakan pelindungan nilai. Berbanding wang tunai yang mudah bocor, habis dibelanjakan tanpa sedar, emas berikan anda kawalan penuh terhadap keuntungan yang anda sudah pun peroleh. Anda boleh pilih nak simpan dalam bentuk kecil seperti gold bar 10 gram ataupun sesuatu yang lebih bernilai seperti 50 gram. Dan jika anda mahukan simpanan yang lebih besar, gold bar 250 gram merupakan pilihan yang lebih stabil. Sekarang tanya diri anda apa yang lebih selamat. Reinvest 100% keuntungan dan ambil risiko kehilangan semuanya, ataupun simpan sebahagian keuntungan dalam emas supaya anda ada sesuatu yang bernilai walaupun pasaran tak berpihak kepada anda. Realitinya, pasaran pelaburan tak boleh dijangka, tapi satu perkara yang pasti, emas sentiasa bernilai. Ia tidak terkesan oleh turun net pasaran, inflasi ataupun keputusan pelaburan yang salah. Jangan jadi seperti pelabur yang hanya melihat angka dalam akaun tapi akhirnya tak miliki apa-apa. Jadilah pelabur yang bijak dan pastikan keuntungan anda benar-benar menjadi aset. Jika anda serius nak mulakan simpanan emas, saya boleh bantu anda. Rujuk video yang saya pin di profil 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold, atau DM saya terus untuk saya bantu anda sebaiknya. Ingat, strategi bijak bukan tentang berapa banyak yang anda dapat, tapi bagaimana anda simpan dan lindungi apa yang sudah anda miliki. Jadi, keputusan dalam tangan anda nak biarkan keuntungan terapung dan berisiko hilang ataupun nak pastikan ia kekal bersama anda dalam bentuk aset yang bernilai. Ingat, Public Gold mudah, murah dan patuh syariah. Follow.